Siapa kat sini pernah kena sidai dengan bas? Sama. Saya pun sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Azizi. Saya salah seorang yang sekarang sedang kena sidai. Dan hari ini saya nak share kenapa sebenarnya bas boleh sidai kita. Dengan mana saya akan gunakan formula RJT. Adakah anda dah bersedia? Jom kita mula. Pertama, R. R ialah rosak. Sebenarnya boleh jadi bas sidai kita kerana boleh jadi di pertengahan jalan mereka sudah rosak. Menurut fakta atau statistik, 66% sangkaan daripada Wan Muhammad Azizi sendiri menyangkakan bahawa kemungkinan mereka rosak. Jadi itu yang pertama, kemungkinan mereka rosak. Kedua, J. Boleh jadi sebenarnya bas sedang mengalami jam. Jadi saya bagi satu analogi, contohnya kita ramai dalam satu kelas, kita nak keluar serentak. Jam kan? Sama juga. Boleh jadi sebenarnya kereta banyak, jadi bas tengah mengalami jam. Jadi poin yang kedua adalah bas sidai kerana mereka mengalami jam. Dan yang ketiga adalah T, tandas. Boleh jadi juga sebenarnya bas banyak berhenti kerana ramai penumpang nak pergi tandas. Saya bagi satu contoh. Nampak benda ni? Air. Air ini adalah salah satu punca kenapa orang nak pergi tandas, nak buang air. Jadi itu juga merupakan punca kenapa bas boleh sidai kita kerana T, tandas. Jadi sebagai kesimpulan, apakah formula kita? RJT, rosak, jam, tandas. Jadi sebenarnya bas bukanlah sengaja nak sidai kita, tapi boleh jadi kerana mereka rosak, ada jam dan juga ramai nak pergi tandas. Jadi sentiasalah bersangka baik. Moga-moga dengan sangka baik kita akan dapat banyak pahala dan moga bas tak lagi sidai kita. Itu saja. Assalamualaikum. Hidup dengan karisma. Jumpa lagi.